Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan set. Bab 11 tingkatan 1. Subtopik gambar rajah band, set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Definisi set semesta dan pelengkap set. Set semesta, ini simbol bagi set semesta ya. Apakah set semesta? Set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan. Contohnya, set yang menunjukkan murid-murid yang mewakili kelas dalam kuis matematik. Jadi, perbincangan kita ialah murid-murid yang mewakili kelas dalam kuis matematik. Ini adalah set semesta, di mana ianya diwakili oleh Dinesh, Sarah, Manisha, Zul, Wong, Haziq, Raju. Ini adalah unsur-unsur dalam set semesta. Antara murid itu, ada yang memakai cermin mata dan diwakili oleh set A. Set A ini ialah satu kumpulan lain dalam set semesta yang kita namakan sebagai set A. Ya, A ialah Dinesh, Zul dan Wong, murid yang memakai cermin mata. Oleh itu, murid yang tidak memakai cermin mata dikenali sebagai pelengkap set A ataupun ditulis sebagai A'. Sekiranya Dinesh, Zul dan Wong memakai cermin mata, siapakah yang tidak memakai cermin mata? Ya, set pelengkap bagi set A ialah Sarah, Manisha, Haziq dan Raju dan kita tuliskan sebagai A'. Okey ya. Bagaimana kita nak lukis rajah band? Okey, secara umumnya kita tengok macam ni. Set semesta diwakili oleh segi empat ni ya. Dan sekiranya ada set B dalam set semesta, ini set B, unsur dalam set B itu kita tulis dalam bulatan ni, manakala pelengkapnya di luar bulatan ni. Macam mana? Kita tengok contoh. Contoh pertama, kita ambil balik situasi yang tadi, di mana set semestanya ialah Dinesh, Sarah, Manisha, Zul, Wong, Haziq dan Raju. Set A ialah Dinesh, Zul dan Wong. Jadi Dinesh, Zul dan Wong berada dalam bulatan ni, ya, set A. Dan pelengkap bagi set A ialah Sarah, Manisha, Haziq dan Raju. Jadi kita mesti tulis di luar bulatan ni. Ini adalah pelengkap bagi set A. Oleh itu, unsur pelengkap bagi set A ialah Sarah, Manisha, Haziq dan Raju. Okey, kita kena tengok ya, nota. Kita kena ambil note ni. Setiap titik mewakili satu unsur. Jadi murid-murid, awak kena buat titik ni ya. Unsur ni mesti ada titik. Kalau tak ada titik ni, maksudnya awak nyatakan sebagai nama set ya, set A, set B ya. Semua unsur set A berada dalam bulatan, manakala unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Baiklah, kita tengok pada latihan yang pertama. Soalan 1. Apakah unsur pelengkap untuk set B? Ya, ini set B. Lengkapkan rajah band. Jadi, yang pertama sekali kita kena tengok apakah set semestanya. Diberi set semesta 1 hingga 10 dan set B 1, 3, 5, 7, 9. Jadi macam mana kita nak cari pelengkap bagi set B? Jadi kita tengok ya, 1 dah tanda, 3, 5, 7, 9. Yang tinggal tu ialah pelengkap bagi B. Jadi kita tengok apakah jawapannya. Ya, pelengkap bagi B ialah 2, 4, 6, 8, 10. Unsur pelengkap bagi set B ialah 2, 4, 6, 8, 10, di mana kita kena lukiskan di luar bulatan ya, di luar bulatan set B. Kita tengok pada soalan seterusnya. Apakah unsur pelengkap untuk set C? Dan lengkapkan rajah band. Baiklah, huruf dalam perkataan pengelasan. Ini set semestanya ya. Dan set semestanya kita kena tulis balik P, E, N, G, L, A, S,
N ya. E 2 kali ni tak perlu tulis 2 kali, tulis sekali sahaja. Dan set C ya, konsonan dalam perkataan pengelasan. Konsonan bermaksud huruf-huruf selain A, E, I, O, U ya. Konsonan dan vokal lain. Jadi C. Apakah C? Dan apakah pelengkap bagi C? Ya. Jadi kita tengok ya, konsonan ini. Ini konsonan P, N, G, L, S, N. Jadi itu adalah set C. Ya. Apakah unsur pelengkap bagi set C? Yang tinggal ni lah. Kita tengok ya. Betul lah. Jadi E dengan A, dan unsur pelengkapnya E dan A. A dan A mesti dilukis di luar set C. Okey. Jadi cikgu harap awak boleh faham dan boleh melukis rajah band ya. Cikgu harap penerangan ini dapat membantu awak. Sekian, terima kasih.